Ramai orang terlepas pandang satu persoalan penting. Kalau anda nak mula simpan emas, patut pilih gold bar 5 gram ataupun 1 dinar. Kedua-duanya kelihatan cantik, kecil dan bernilai. Tapi beza besarnya daripada sudut strategi simpanan. Mari kita lihat dengan lebih teliti. Daripada segi ketulinan, kedua-duanya adalah emas 24 karat. Bersijil 999. Namun begitu, daripada sudut berat, gold bar mempunyai 5 gram emas tulen, manakala 1 dinar mengandungi sekitar 4.25 gram sahaja. Beza kedua-duanya adalah 0.75 gram dan perbezaan ini memberikan kesan kepada harga, iaitu gold bar 5 gram biasanya lebih mahal berbanding dengan 1 dinar. Tetapi persoalan yang sebenar bukannya semata-mata mana yang lebih berat ataupun yang lebih murah, tapi mana yang lebih sesuai untuk matlamat kewangan anda. Jika anda menyimpan emas untuk tujuan jangka masa panjang seperti dana kecemasan ataupun pelaburan masa depan, gold bar 5 gram ini mungkin lebih berbaloi kerana nilai gramnya lebih tinggi. Namun jika anda lebih tertarik kepada nilai sentimental sejarah Islam ataupun merancang untuk jadikan sebagai simpanan emas sebagai mahar ataupun hadiah, 1 dinar adalah pilihan yang sangat simbolik dan praktikal. Public Gold memudahkan anda untuk memilih mana-mana bentuk simpanan dengan 2 kaedah utama. Anda boleh beli emas secara terus jika bajet anda mencukupi, ataupun boleh sahaja simpan dahulu dalam akaun emas gap secara fleksibel mengikut kemampuan anda dan tukarkan kepada gold bar ataupun dinar apabila sudah cukup gram dalam akaun. Apa yang paling penting, anda memulakan langkah yang pertama, iaitu bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigol, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.